Dora, jangan lupa kemas buku-buku busuk kau ni. Semak je. Teha, aku tak pernah ganggu kau pun. Kenapa kau selalu buat aku macam ni? Sebab kau cuma tahu meraih simpati orang je. Kau ingat orang kisah? Ingatnya. Uish, toksiknya sekolah ni. Kenapa ni? Tolong saya, tolong. Ada orang kejar. Awak ni kenapa? Awak sini pasal ni? Ada orang kejar, tak tahu. Weh perempuan, kau faham bagaimana ada kau kerjaku? Kau tak buat apa-apa, aku cuma nak belajar dengan tenang. Kau ni memang dah melampau lah. Dora, awak okey Dora? Awak okey? Kau ni kenapa? Kau tak rasa benda ni melampau ke? Kau tak tahu apa-apa pun Nuri. Kau diam lah. Mimi, kalau betul awak ni seorang ketua pelajar, awak kenalah buat tindakan. Kalau awak terus berdiam macam ni, siapa yang nak bela orang yang dibuli? Siapa yang nak bela Dora? Aku tak tahu Nuri. Kalau aku bersuara, aku takut pelajaran angkat aku berpihak. Dia macam ni. Kalau kau fikir mulut orang, memang kau tak akan bertindak apa-apa pun. Kekuatan ni bukan daripada mulut orang, tapi daripada diri sendiri. So, aku nak lepas ni kau buat benda yang patut, kau pegang amanah kau sebagai ketua pelajar. Teha, kenapa kau duduk sorang-sorang ni? Teha, beritahulah cerita sebenar. Kenapa kau buli Dora sebenarnya? Kalau kau nak tahu, kau beli aku. Ayah aku, dia selalu pukul aku. Mak aku pun macam tak. Sebab itulah aku lepaskan semuanya pada Dora. Aku tak dapat tahu apa perasaan aku. Aku tak cakap aku faham semuanya. Tapi aku yakin kau boleh berubah. Kita cari jalan sama-sama, okey? Dora. Oh my god. Nuri, pergi apa ni? Tengok. Ush, asal tu weh? Tak tahu. Nak pergi tengok tak? Sekejap, sabar. Asal nak? Tengok dulu. Dia akan buat apa. Okay. Aku nak minta maaf pada semua yang aku buat pada kau. Aku tahu aku salah. Aku tak pernah minta banyak kat kau, Teha. Aku cuma nak rasa dihormati. Tapi, aku maafkan kau. 꺼내는 맘 오래된 후회야 이미 뒤늦은 때야 듣기 싫었어